membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 13 April 2025. Pelawat. Lukas bab 19 ayat 37 hingga 44. Apabila Yesus masuk ke kota Yerusalem pada hari Ahad Palma, semua muridnya mula bersukacita dan memuji Allah. Diberkatilah Raja yang datang dengan nama Tuhan. Damai sejahtera di syurga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ketika Yesus menghampiri Yerusalem dan melihat kota itu, dia pun menangisinya, lalu berkata, "Kalaulah kiranya pada hari ini engkau mengetahui perkara-perkara yang dapat membawa sejahtera kepadamu. Tetapi sekarang semuanya dirahsiakan daripadamu. Masanya akan datang apabila musuh-musuhmu akan membinasakanmu dan semua pendudukmu. Mereka tidak akan meninggalkan seketul pun batu tersusun kerana kamu tidak tahu masanya Allah datang kepadamu." Ini tentu satu perkara yang aneh, yaitu Yesus menangisi kota Yerusalem ketika murid-muridnya bersukacita dan memuji Tuhan. Adakah mereka akan mendiamkan diri dan bertanya apakah yang berlaku? Yesus memberitahu kita masalahnya, yaitu Yerusalem tidak mengenali pelawatnya. Kebanyakan penduduk di ibu kota Tuhan sendiri tidak tahu bahawa Tuhan sendiri telah datang melawat mereka. Mereka melepaskan peluang terakhir yang baik untuk menyambut ketibaan Yesus. Namun begitu, semua harapan tidak hilang melayang untuk Yerusalem atau kita. Jika umat Tuhan tidak menerima Yesus sebagai Raja dan Tuhan, mereka akan menyalibkannya sebagai Juru Selamat. Tuhan akan menggunakan kesempatan ini. Yesus yang mati dengan relanya demi kita semua bermakna kita mempunyai pengampunan, kehidupan, sukacita dan keselamatan. Kebangkitan Yesus bermakna kita tidak pernah hilang harapan kerana Yesus sentiasa bersama kita sebagai Raja dan Juru Selamat. Dia bukan lagi seorang pelawat. Kita tidak menderita bersendirian dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan-Nya selama-lamanya. Kita berdoa, "Tuhan, terima kasih kerana Engkau datang untuk kami." Amin.